Ya, dah lama mana nak pulang dah. Iyo. Barang lah boleh. Ya. Dari dulu dari mulus jalan kau jadi akhirnya lah berlubang saya sebut je, Pak. Pastilah jalan tu kena bikin. Tapi ada rantau jalan tu lah kena bikin. Pak kembali ke rantau dia dah. Kembali ke rantau dia. Itu jalan tu bikin. Rembok pitih dah pulang. Dah kau tak dia magi ongkos pulang tak pulang datang dah tu. Anggap remeh sedang. Tapi dia magi dah ongkos pulang tang. Ya, dia dan dia rekening tu banyak betul dah. Tu ada kicui dia namon lah. Ini pi pakai petua anak karyawan nak alu jo patuk dia alu. Tuang lah kena alu tu. Tu ndak ada ganti pitih dia. Dah bilang geng dan. Ai kelas sama geng nak. Kelas nak. Lai kelas ni lai terpasuk dia magi namon lah. Terpasuk kok ikhlas nak jalan dan pulang. Kau punya siapa kau dah? Ni kecam punya nyingku orang kau. Itu lagi dia fikir nak jalan awak tagak sekolah. Sekolah saya tegak lu. Ya. Kau nampak dia orang sagang awak pulang bangsik dah. Awak kecil sok pulang kaya dah. Ya. Dak tu. Ya. Wah lu dah rantau tu. Ya. Aku mau muntiang tu dia lu dah. Ya. Orang rantau kabar habis pulang. Iya, ada nampak. Tapi tidak ada nak lalu nak nampak diri muka awak seorang kemana kalau seorang. Kau rayu ya nak? Rayu tapi dicalik you lah kawan-kawan yang duduk di lapau kau ha. Entah kau lalu sih rumah nak. Takut kau awak ke meminta ke seorang. Kadang-kadang orang merantau kau yang Iya. lagak senang berkelebihan tu. Iya. Tiba di kampung mereka pulang ke rantau tu lebih padih hidup seorang lah. Lah minta peti ke kerangkainya. Iya. Sampai dah lah pengalaman seperti itu tu. Iya. Cuma pulang kampung kan bergaul je masyarakat aja. Iya. Nak tentu je orang dah serupa itu dah bantu baru pulang merantau. Anda tentu seorang lah dah. Bakunya tibuan nak tahu. Inyo payuan nak lo tahu. Ada ilejannya dah hidup dah ramen dia otol. Iya apa kayak itu? Lebih ya. Bila lama banar nak pulang. Kampung tambah rancak. Nanti dia ni nak pulang pi balai. Payah kita di rantau baca dan ke pulang. Kita serit lagi. Kini ko kabar rayu hari ya. Nak nampak tu lalu si Allah tu lah. Baru rayu kini ko apa pun orang tak jalan ya tu bah rayu. Awak arok bana orang rayu kau pulang orang kampung orang rantau. Tapi tak ada nampak seorang lain mungkin bahan semua dia takut bisik kapi kah? Ya kecil awak orang kampung kau kalau minta sumbangan, tak ikom, tak itu. Tapi tak mungkin loh. Awak tahu mana bahasa perantau, bahasa di piti di rantau. Habis lah putar-putar dan selagi di kampung tu. Calik orang tu. Mau dari kampung tu. Bahan semua tu, yalah heran juga jadi. Mungkin dek sagan kau lah, dek ba'a kau lah orang rantau kau. Tak nak jalan-jalan. Sama manu-manu ni rumah ranggek kurang. Ya, selangan ku rayu hari ku. Jalan kah le. Ni heran ni gini di mana rayu gini ku. Tapi kau dah dulu rayu deh. Yo balanju deh. Balanju banyak dapat pikir. Kini apa ni dia ro? Tak ada ci Allah tu. Tak ada nama laju mana kau indak kawak mari. Iyalah heran wak. Ye nama mana? Ana lalu kau mesti je dah tu. Manggai. Aduh, memang ya. Pak. Ya. Saya Pak. Alhamdulillah. Manggai kan? Indak Pak, samanggai itu apa dia nak Pak? Dia nibon Pak. Oh ya ya. Dapat je lah guys. Lalu po gigi sini tak boleh tu. Iya. Kamu apa marah? Ke Jawa Pak. Jawanya di mana? Di Cawang Pak, Cawang. Cawang. Ya. Kak Kadai sinan.
Tu alhamdulillah berkat doa pak tu lewat tambah lewat kambang kadai ko. Saya, iyalah syukurlah. Lah 3 cabang gini. Di Cawang, di Rawamangun, atau di apa cik di Pondok Gede. Itu ketiga-tiganya tu banyak karyawannya tu. Karyawan berdua ya Pak. Awak pengen ngawas sikit ya. Oh, Ngawas iya. supaya meter hitam pitih saya. Oh iyalah, iyalah kayu gini ya. Alhamdulillah lah Pak. Ya. Lihat sekarang dulu sebelum pergi merantau. Apa tu Pak? Tak ada kanak itu hilang Tak jasu, kanak. hilang jasu. Apa tu Pak? Lihat dulu ada kata kau pergi merantau tu, ada utang bari orang ke sebelah tu lah. Ah? Ganji tu langang-langangnya rayu tu. Barang kampung lain banyak nak pulang. Tapi ndak ada nak singgah kemari. Lah mano-mano surat sikah. Yo. Bapu jalan kampung kau gini kau. Arok-aroknya lain kabeh tibu. Tapi dak dan tibu terang lah. Dulu rancak mulus, kini lah lubang-lubang. Takut dia magi dana lah. Dia sampai ke ujungnya nah. Kan lancar luruh kan ni tu. Go. Ha, Dia kena Den. ini lah lu. Pak. Ni pulang rantau. Belum. Hari tanggal hari. Tenggelam hari. Ya. Iyo lah menyabu ibon ke den. Basuang ke pulang. Dah ibon. Iyo. Ni dulu pada Dan dia magi ongkos saya pulang lah. Nama-nama lah. Iyo dia magi. Bangsik dia rantau yang tu. Apa Kok usaha dia nak ni? kayunya. Dia lah banyak cabang kedai dia nah. Ha. Pangkeh ada, parfum ada. Ana nion kau. Oh, lain berhasil lah ni. Pak lonjak nak kayu, lonjak yang pulang ni kau. Ayo, iyo lain dah. Iya lah. Kalau dah iyo lah orang mampu mentua ni. Iya. Kau minta beting tu kedai ni. Nanti iyo pembeli rokok kan sebungkus rokok aku lain ditanam yo. Piti dia tinggal di rumah. Tinggal di rumah ya bila-bila salah. Dia piti dia banyak kau. Iyo lain. Ya. Di mana orang merantau? Di Jakarta pak. Dia boleh main bulu tangkis apa lah. Lah, Lah ya. Kalau di kampung kau ikut rutin lain Ya. Pemain timnas pak le. Indonesia mereka. Le pilih co dulu je kau lah. Iyo je apa lah ke dia je. Kau kalau lama orang pemerintah lain dan magi mak. Apa? Pagi Aku tu bagi. tak ada di sana. Pas sampai merantau 5.000 perak sih aku agi renyo. Kan lain yo nama tu pada indak. Ya. Tu di mana merantau gini? Ni ande gak 10 kali aku mau nanya-nanya dia. Merantau dan di Jakarta aku entah kau dan aku ke Jakartanya nah. Ande. Ndak tak tinggal je bagang kau di sana aku. Itu. Habis aku tiba Jakarta sehari tu pulang lah sehari. Itulah bahasa Indonesia lo pulang. Di mana kamu? Apa sambalnya? Jering apa pucuk ubi? Tak pernah merantau dah pak. Tak pernah gak sekali lah merantau, takut dia rantau orang. Dia kok dia rantau kok pitih tu. Sakoper lah. Deh, iyo Ya. banyak pitian dah. Iya, dari bon tu dia anggi sana. Ongkos pulang, makan minum baju dia Oh. punya set. Kau kecenya, nama utang kayaknya. Hei. Tanya lah, tak kuruh padahal pulang. Ada enggak puik pulang ah. Ada nak kayu gini sana kah? Ini iyo gak kurus kecenya dia bakiro-kiro. Dah dah tu. Itu dia lagi. Kau ndak apa nak tentu dia tu. Dah leka pulang tak indah Iyo padih pernah hidupnya. Jangan disangkul engkau. De ande tercirik si payah nah. Tercirik payah aja lah nah. Oh, nya kabar di sini tak ciri membayi ya. Iyo, kadangnya minta titih lah nah. Ande. Okey, minta titih 2,000. Tu ada aja. Tu tercirik je. Ande, kadang dulu nah. Madu. Iyo. Dia toke parfum, toke apa? Parfum gua agak. Hah? Parfum gua agak. Nya uruk. Dia yang kayu di rantau dia yang paling kayu nomor 1 di Indonesia. Iyo banyak benar pitian ah. Iyo.
Tapi dia tinggal tadi. Bila rencana ke balik ni? Baru tiba dan luar lah aku suruh lu balik. Indah, kalau ada rencana ke balik. Itu ke mana ibunya? Mengapa orang Mangsek tu dah aku tanya cak dia, aku tanya lagi. Nak taraga lah, aku nak basuh je. Nak Orang lapis Mangsek. taraga. Orang Mangsek tu dah duntuang mas buan cak dia orang kayu dekaren lagi. Ni ada labonya cece, ada untungnya cece tak sadonnya orang di Borato tu. Kok dah ibon tu mah rugian sen nah. Dicari lah keadaannya dulu. Kok baru dia maka ditolong lah baku. Aku pilih yang mana? Pak, Lai di buah. lai Pak. Lai panjang umur. Pak tu Pak bacor dengan tahu. Alah, ang saya jadi baru dia. Pak bangih lo itu Pak tu. Iya, ang baca-baca je tadi rilo nyo. Pajak tu yo lah situ pergi nak. Anda lo. Dah lo boleh betul-betul mana dah. Oh ya adi ni ya. Cuk tak betih dan yang tahu. Percaya Pak dah. Ya buruk-memburuknya kalau di kampung sagal ada orang. lah. Sanang dan rantau ni Pak. Sanang pada Iyo. cik kudu sendiri dan rantau. Kini nanang bapa pun. Anak ka Mangsek leh. Apa usahawan sebenarnya? Usahawan banyak. Banyak. Manggaleh dah lah ya. Manggaleh dah. Iyo. Pangkeh lah. Pada cik kudu sendiri lah je. Tapi lain. Saya kalau bisa. Saya kalau bisa dia nak. Ada tak bisa Pak kah? Ya. Sama je dan hidup jo tahu bi dan Pak. Kamar campan tunggu dia nak. Syukurlah supaya itu. Iyo betul prinsip itu dah. Dan di rantau tu hilang karen 2 hari Pak. Tu boleh lama nak. Tapi tu je Pak kan yang jual rantau. Apa kena jual lo? Kuinyo deh. Ande. Tiap hari bodoh dah. Memana kadang ke? Meminta nasi. Bambana. Oh, dan ibu dan inyo ibu. Ibu dah. Ibu. Yo ibu. Hey. Ya siapa kau menolongnya di rantau le kau nak den? Kok dia kau nak cuba dan berdua-dua dia rantau nya nak tantu dan si pe udah kok dia nak kok. Alah. Kami panjang saya lah. Tak piti panjang saya taruh. Habis badan ni. Tapi percaya Pak. Ya kini apa dah perlu percaya kini nan jaleh ang seorang lai berhasil hidup tu. Itu nan Alhamdulillah perlu. berkat doa Pak doa orang haji lah ya. Lai dah menyenguk juga orang gaek. Oh iya. Kadang-kadang orang gaek yang lebih gaek seorang minta piti mapo juga dah rancak. Tak pernah ngirim pitih ke kampung kok. Dia yang pernahnya. Mamelon jalan dia nak cenang ngirim pitih nak. Tu jalan mora pandai kau. Dia yang ngirim. Jangan dah ruuk bahaya ni. Dah ruuk enak. Kini aku menanti kabar salah dari aku seorang. Ada apa ya Pak? Kau pikirin cucu, pikirin anak dari Jawa tempoh hari ya. Ikut apa permainan dewa ke ibu terkenal cucu terkenal dia anak tu miss call lah, miss call lah, ya video call, itu. Kebab bang. Ini dah kenal Pak ni. Apa tu? Balik lah. Dah balik. Oh, ya astagfirullah. Untuk lah kanan. Dulu lah ni apa? Dan tukar baju. Salam pesi apa je? Jangan. Lepas pulang anak cucunya kecil lo. Dulu je Pak. Ada deh. Beko bon pergi. Angkau. Lah berapa hari duduk siko mau tahu tak kele kemudian. Jadi angku yo nak bertanya kau seorang. Lek lama rasanya di kampung. Kami juga tak kelama. Kami nak kalamo bantu aku mama. Nama tu tak cocok udara siku je udara apa dia tu? Udara apa? Agak berbeza aku. Yo kadai nak banyak kami tinggal guys. Siapa nak kemapen? Siapa kemapen? Oh betul. Ayo. Ayo elok-elok siang ku di siku nah. Dah. Banyak pengku lah. Elok lah sehat. Ya. Allah. Babuah karambi, babuah cangkeh, babali ko. Teragak dia seorang di sana lain seorang tentu miss call di siku ko. Anak nampak sadonya anak cucu. Aku
Baik, kau hidup di kampung. Kau pada waktu baca Pak minum je keluar. Alah. Iko ko kalau ko nak tak buka pengenang ku nang gaya-gaya ko apa lah. Cara minum je sihat kau. Bây giờ phụ pitih pulang dah lu. Deh. Kau gak pitih ko. Ni meko kapai meko Ada dah. nak singgah lu pitih dan ko. Ya, ya. Lah. Dah. Ada lu lah. Itu Pak Salai lah. Kau Pak Rayu kau balik lu lah. Dia lah. Ya. Ya. Alah. Salam karang gaya ya. Ada Pak. Kemana lah Pak ya? Sebentar ko datang sekolah. Jarang. Dah nampak pedas ko tadi. Tapi aku baru tipu lah. Sudah nampak dah. Alu lama dah datang sekolah dah. Aduh, mah. Iko apa dah siko tadi? Tadi yang duduk siko ibon jo si Rizky. Ini nak nyambut pesta Jawa tadi seorang. Ya. Ada dan cari apa dah tak ada di siko dah datang tadi. Nak jalan di mana? Itu dia yang pulang tu ada yang di Jawa, dia maginya ongkos pulang nah. Batai tiap saya kau dia latah apa tentangnya? Mana lo ada punya ngekenya mampu seorang di Jawa tu. Anda tahu Si sih kayu seorang di Jawa tu. Alah. Capek lah dah. Apa dah lah. Apa lah capek dia keduh. Tua. Awalah orang tang gunter le dapat dong kos awak nah. Iya kapai Jawa lah li ah. Iyo, ada ni pere gunter Li nak ke baju orang awak dia rantau. Oi, apa Ren? Apa Ren orang eh? Apa Ren? Atau beko? Macam beko tu beko? Rekodnya okey, Pak. Okey. Lah. 1 2 3 sampai TV. Tapi senyum. Kita senyum. Okey.